Hadirin dan hadirat yang dihormati, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan. Kita akan mendengar ucapan khas diikuti dengan sesi sidang media yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Puan Hajah Rozia Ismail, Ahli Parlimen Ampang merangkap Ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya mulakan saudari pengerusi majlis Cik Fatin kita, yang tidak dilupakan. Saya selalu panggil dia Yang Berhormat, jadi saya nak kekal sampai Yang Berhormat, iaitu yang berkhidmat sebenarnya, ya Puan Juwairiah Zulkifli, Timbalan Ketua Wanita Keadilan Pusat merangkap penyelaras Dun Hulu Kelang, jiran kepada Ampang lah. Dan dilupakan Puan Rahim Gaus, Ahli Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat, dapat undi banyak tau dia. Dan tidak lupakan barisan kepimpinan Esko Wanita Pusat yang ada di sini ramai juga, ya. Sri Kandi, Ketua Sri Kandi Anita, barisan kepimpinan, barisan depan kepimpinan Parlimen Ampang yang ada kat sini semua, dan Stella, ya, iaitu Timbalan Ketua Wanita Ampang. Kita ada saudari Kamen, iaitu Kamen Bangun Kamen, Ketua Kampung Ampang, Kuala Ampang. Dan yang saya sayangi semua daripada jauh, ada kakak kita Jun daripada Perak, Mahani daripada Pahang, ya, kita ada daripada Selangor ada. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Saya nak mulakan dengan satu sajak lah. Nak dengar tak? Dengar baik-baik, kan? Wahai kalian wanita yang istimewa, jangan pernah berfikir bahawa kamu tidak mampu. Jangan pernah berfikir bahawa kamu tidak berguna. Jangan pernah berfikir bahawa kamu sia-sia. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Berhentilah fokus kepada kekuranganmu, kegagalanmu serta kesalahanmu. Berikanlah aspirasi pada dirimu kerana kamu layak dikasihi, terutama oleh dirimu sendiri. Terima kasih kerana kamu bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih kerana kamu tetap kuat dan tidak mengeluh. Terima kasih kerana kamu tetap bercahaya dan percaya pada bersandar kepadanya. Jadi itu adalah kata-kata yang selalu kalau saya rasa down, saya akan baca saja ini sebenarnya, ya. Kita kena yakin pada diri kita. Saya dalam banyak-banyak persoalan yang orang tanya dengan saya, apakah yang membuatkan kita boleh, ataupun saya terutamanya, dapat berdiri di dalam politik ini hampir 18 tahun sebagai wakil rakyat, tapi sebenarnya 26 tahun dalam politik kepartaian, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Pada saya, kita kena ada mental yang kaya, ya. Satu minda yang kaya, mental kena cukup kaya, ya. Ciri-cirinya kita kena suka memberi. Tadi Stella cakap dengan saya, tadi dia cakap dengan kita semua, kan, saya tiap-tiap bulan saya bagi lecture, kan. Sebab kalau saya tak bagi, saya tak akan dapat, ya, hasil, dan saya tak dapat tengok apa yang sebenarnya ada. Ilmu yang kita ada sebenarnya adalah untuk kita memberi, ya. Itu penting. Dan memberi itu tak semestinya mesti kaya. Kita nak bagi bukan sebab kita ada kekayaan baru kita nak bagi, dan tidak harus ianya hanya berupa wang semata-mata, ya, tetapi mungkin berupa masa, mungkin berupa fikiran, mungkin berupa tenaga, dan yang paling penting berupa doa. Itu juga benda yang kaya yang patut kita tanamkan dalam jiwa. Tapi intinya apa? Intinya adalah niat, ya. Intinya adalah niat kita. Daripada permulaan kita berbuat sesuatu itu mesti ada niatnya. Selain daripada niat memberi, kita kena kata kitalah yang sentiasa memimpin, dan di tangan atas inilah yang memberi. InsyaAllah mudah-mudahan generasi kita akan
bertukar menjadi generasi yang baik. Sebab itu saya kata ada satu kebahagiaan bila kita berada, tangan kita berada di atas sebenarnya. Sehingga kini bolehlah kita memanfaatkan sesama kita. Kalau kita sentiasa memberi, sebenarnya itulah sebaik-baik manusia, dan yang baik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat sesama manusia. Jadi kita wanita semua, kita jangan hidup di dunia ini menjadi orang yang dicela. Kita kena hidup di dunia ini menjadi orang yang sentiasa memberi dan menjadi insan yang bermanfaat kepada semua. Jadi untuk itu, ayuh wanita beraspirasilah kelak akan bina legasi untuk sama-sama dinikmati oleh generasi yang akan datang, insya-Allah. Jadi ini baru saya nak baca kenyataan saya lah. Nak dengar? Jeng jeng jeng. Okey, insya-Allah saya sebenarnya begitu terharu kerana saya rasakan dalam kita berdepan dengan pemilihan, dalam kita berdepan dalam suasana memberikan kepimpinan yang terbaik, sebenarnya asasnya adalah demokrasi. Kita tak perlu nak gundah gelana bila orang yang telah pun kita nobatkan, tak kiralah jawatan apa, kita kena berikan mereka itu satu kedudukan yang mereka perlu bertanggungjawab di atas kedudukan yang ada. Tetapi cukup masanya kita pasti merasakan mesti ada perbandingan apa yang boleh kita tawarkan, kita patut tawarkan. Jadi kalau ada di dalam ini yang anda rasakan anda ingin memberi sesuatu, ingin melaksanakan sesuatu, jangan putus asa. Kalau tidak cuba, anda tidak tahu kelebihan yang ada dalam diri anda. Jadi sebenarnya saya nak umumkan ni supaya anda semua ambil semangat saya. Boleh atau tidak? Boleh. Biar yang cala balor tu saya. Tapi di belakang ini adalah untuk saya protect. Okey. Saya mulakan begini Wanita keadilan, sekian untuk wanita keadilan dan wanita Ampang semua. Selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya mengajak wanita sekalian untuk terus bergerak dan berpadu tenaga mencipta perubahan bersama-sama. Sebagai tulang belakang kepada masyarakat, cetuskanlah idea-idea mampan dan semarakkanlah semangat mendukung kejayaan wanita dengan tuntas. Biarpun masa berdepan dengan banyak cabaran, kita perlu terus optimis menjulang potensi sebenar wanita. Sekalipun terbit perasaan gundah, seakan-akan wanita masih tertampan dengan kekangan tidak berkesudahan, namun yakinlah bahawa harapan masih ada. Sehebat mana pun badai melanda dan menejukkan kita, wanita tetap mampu bangkit semula. Bangkitlah memberdaya wanita dengan agenda tersusun dan pelaksana yang terancang. Saya percaya bahawa latihan kemahiran politik bersepadu yang berkesan mampu melahirkan pasukan wanita kompeten. Akal budi wanita dalam mencerap isu semasa perlulah dibangunkan sehingga mampu menguasai kemahiran berpolitik secara kritikal dan analitik. Pelaksanaan agenda sekolah politik perlu diperteguhkan dengan agenda khusus, latihan berterusan dan pemantauan kualiti dengan teratur dan secara berkala. Pemberdayaan politik itu bukan semata-mata perebutan jawatan dalam kerajaan. Perjuangan representasi wanita juga tidak boleh dianggap sekadar pada jumlah penyeraian calon wanita dalam pilihan raya sahaja. Cita-cita besar wanita dalam arena politik adalah bagi melahirkan bakat-bakat pimpinan di pelbagai lapisan dan organisasi masyarakat. Takungan bakat kepimpinan sedia ada tidak boleh sekadar memanaskan kerusi semata-mata. Bahkan perlu diberdaya sehingga mampu berperanan penting menentukan dasar dan hala tuju pengurusan di peringkat masing-masing. Pembinaan kapasiti wanita berkemahiran politik adalah keutamaan yang perlu dipandang tinggi dalam wanita keadilan. Peranan dan kompetensi wanita perlu dibentuk melalui program khusus seperti pengurusan pilihan raya, strategi komunikasi, pengurusan sumber dan mobilisasi akar umbi. Pasukan wanita yang besar, berkemahiran dan sentiasa bersedia adalah ukuran nyata bagi representasi yang diperjuangkan.
Regenerasi wanita keadilan adalah kunci pada masa depan politik negara. Oleh itu, tenaga kepimpinan, kepakaran dan kreativiti wanita muda perlu dimanfaatkan demi mendepani zaman semasa ini. Laluan perlu dibuka dan dipandu agar kesungguhan mereka dapat menjadi tonggak kekuatan agenda perubahan. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh rasa bertanggungjawab, saya mengumumkan hasrat untuk bertanding Ketua Wanita Keadilan Pusat pada sesi 2025-2028. Bersandarkan komitmen dan pengalaman lebih 20 tahun memberdaya wanita, saya optimis bersama-sama berdokongan baru yang akan dibentuk mampu membangkitkan daya tahan, daya juang, daya saing untuk wanita keadilan demi memperkukuhkan agenda perubahan di peringkat nasional. Marilah kita semua bekerja keras bersama-sama dalam satu pasukan yang memastikan wanita keadilan kembali bersemangat, berpadu dan bersedia menghadapi cabaran mendatang. Dengan berbentuk saf yang kompeten, kita mampu membina legasi yang tidak akan dilupakan. Jadikanlah saya ini peniup semangat kepada anda dan insya-Allah doakan juga kejayaan bagi saya dan rakan-rakan yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada semua bersama-sama ini. Doakan dan insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi kenyataan. Wanita membina legasi, berpadu, bangkit, berjaya. Ayo wanita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di medan perjuangan kami berdiri, menimba harapan, membela reformasi, keadilan dijulang, suara berkumandang, wanita perkasa tak gentar tak goyang. Dengan semangat jiwa yang kuat, berani bangkit menentang tentara, di bawah panji pati keadilan rakyat, wanita keadilan teguh berdiri. Kami suara, kami cahaya, membela nasib rakyat jelata. Bersama YB Rozia Ismail Wahid jalan luasan. Setiap langkah demi keadilan, menangkap martabat insan, bertahan bukan sekadar pelengkap perjuangan. Kami bermimpi bukan bayangan, kebajikan rakyat kami belah, hak wanita kami jaga, masa depan lebih cerah dengan reformasi megah. Kami suara, kami cahaya, rakyat jelata. Bersama YB Rozia, pemimpin jalan. Siapa? Wawasan takkan padam, obor perjuangan tetap menyala. Wanita keadilan Malaysia madani sejahtera. Wawasan. Kami suara, kami cahaya, membela nasib rakyat jelata. Bersama YB Rozia Ismail Wahid di jalan. Wawasan takkan padam, perjuangan tetap nyala. Wanita keadilan YB Rozia